Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan peribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Ini bermaksud urus tadbir kerajaan mesti mengikut landasan syariat Islam, bukannya mengikut fahaman sekular atau liberal. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, mencukupi seluruh aspek kehidupan. Oleh itu, janganlah ada pihak yang menunggang agama untuk kepentingan parti politik mereka atau sebarkan fitnah yang kebencian yang akan memecah belahkan masyarakat. Sejak dari dahulu lagi, saya sentiasa tegaskan bahawa pentas dakwah dan medan pengajaran agama Islam tidak wajar dijadikan tempat untuk agenda parti politik. Marilah kita menjaga kesucian agama Islam dan membentuk penyatuan ummah yang harus